Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, so malam ni saya nak buat satu video nasyid untuk Raihan pasal tak lama lagi kita dah nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan. So saya nak nyanyi lagu, saya nak nasyid lagu Ramadan lah. Okay, dengarlah saya nyanyi ni. Walaupun suara tak sedap, janji kita dah bakat. Okay. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu, hingga tak terasa ku berakhir di bulan Ramadan. Semua ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Yang ni lagu ku mengharapkan Ramadan. Okay, so pada malam ni saya nak nyanyi lagu satu lagi. Lagu apa ni? Nawaitu Samarodeng. Saya nak nyanyi lagu Nawaitu Samarodeng. Okay. Nawaitu Saumarodeng an ada ipati Ramadana, aziz sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Tahun ini kerana Allah, puasa hentilah menahan diri dari lapar dan dahaga, juga perkara yang membatalkan hingga ke alam Rasul. Nawaitu Saumarodeng an ada ipati Ramadana, hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Tahun ini kerana Allah, paling penting sebelum berhari raya. Miskin sudah berusaha agar kita berdapat berhari raya. Miskin selalu berusaha, kita akan terjaga semula bersama kita berubah sikap. Selamat berhari raya, selamat berhari raya, selamat berhari raya. Okey, itulah lagu daripada lirik daripada saya, Ismail Pendekar. Okey, yang mana dah tengok video ni boleh komen and subscribe YouTube channel Ismail Pendekar. Okey, kita jumpa next video yang akan datang. Assalamualaikum, bye.